Dalam diam, rupa-rupanya penyanyi bersuara lunak Marsha Milan sedang berdepan satu ujian kesihatan yang bukan kecil. Marsha yang kini berusia 40 tahun mendedahkan dia sebenarnya mempunyai masalah paru-paru lemah. Semuanya mula disedari selepas dia dijangkiti COVID untuk kali pertama. Sejak itu, keadaan kesihatannya tidak lagi seperti dulu. Katanya, setiap kali demam atau batuk, tempoh untuk sembuh jadi sangat lama berbanding orang lain. Kalau orang lain mungkin beberapa hari sudah kembali cergas, dia pula boleh berlarutan berminggu-minggu. Tahun 2025 dianggap sebagai tempoh yang cukup mencabar buat dirinya. Sepanjang tahun lalu, dia melalui beberapa episod demam dan batuk berpanjangan. Paling teruk ketika dijangkiti influenza sekitar Oktober hingga November. Untuk benar-benar pulih sempurnanya, dia mengambil masa hampir 2 bulan. Bayangkan, 2 bulan bergelut dengan kesihatan. Dalam masa yang sama, masih ada komitmen kerja yang perlu diteruskan. Disebabkan keadaan itu, Marsha terpaksa menangguhkan beberapa sesi rakaman dan membatalkan undangan persembahan. Ada juga persembahan yang tetap diteruskan walaupun dia sedang bertarung dengan batuk dan demam. Dia akui hidup tetap perlu berjalan. Apa yang termampu dia lakukan ialah mengambil suntikan vaksin, kerap berjumpa doktor pakar dan mendapatkan nasihat berkaitan tahap kesihatan paru-parunya. Malah, dia juga terpaksa mengambil ubat jenis steroid untuk mempercepatkan proses pemulihan, walaupun ramai menasihatkan supaya berhati-hati. Tetapi pada waktu itu, katanya dia benar-benar terpaksa demi memastikan dirinya mampu bekerja. Pengalaman sakit berulang kali membuatkan Marsha kini lebih peka dengan keadaan tubuhnya sendiri. Dia sedar paru-parunya tidak lagi sekuat dulu. Gaya hidup juga berubah. Tiada lagi makanan berminyak atau pedas seperti sebelum ini. Setiap kali demam atau batuk, dia tahu tempoh sembuh mungkin panjang, jadi penjagaan kesihatan jadi keutamaan. Dari luar, mungkin ramai melihat dia tetap tersenyum di atas pentas, tetapi di sebalik itu, ada perjuangan yang tidak semua orang nampak. Pada pendapat anda, sejauh mana seorang artis patut mendahulukan kesihatan berbanding komitmen kerja apabila berdepan situasi seperti ini? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.